Berlaku satu kali peristiwa di zaman Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi berlaku sekali peristiwa satu mayat diletak di hadapan imam untuk disolat jenazah. Bila diletak mayat itu di hadapan imam untuk disolat jenazah, ini peristiwa ini berlaku zaman Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah dah tak ada. Bila letak depan imam nak sembahyang jenazah, tiba-tiba bergerak dalam kain kafan. Dalam kain kafan ada mayat ni gerak. Gedung-gedang duk gerak. Bila gerak, orang ramai nak sembahyang mayat ni terkejut. Tak jadi sembahyang. Jangan-jangan hidup lagi kau mayat dah bergerak. Pelik ni tak ada pernah berlaku ni bergerak ni. Lalu orang ramai pun oleh kerana nampak bergerak dalam kain kafan, pakak buka kain kafan nak lihat apa benda yang ada di dalam menyebabkan nampak bergerak. Duk bergelulung dalam kain kafan. Rupa-rupa bila dibuka seekor ular yang amat besar dalam kain kafan. Mari mana ular? Nah, ini menunjuk ular ni ular jadian. Bukan ular mari dalam lubang, mari dalam semut, dalam pokok kayu dah. Ular ya Allah Ta'ala jadi khah untuk menyeksa orang yang mati. Jadi bila buka kain kafan tadi, kelihatan seekor ular yang besar sedang membelik mayat dan menghisap darah mayat. Orang ramai ni apa lagi? Masing-masing mencari peralatan kayu ke apa ke kalau kita untuk membunuh ular tadi. Nak bunuh ular yang membelik mayat, yang menghisap darah mayat. Orang ramai tak tahu ular ni mari mana. Bila cuba orang ramai ni nak bunuh ular tadi, dengan izin Allah Ta'ala ular tu cakap. Ular tu kata bila orang akak sesuatu untuk membunuh, lalu ular tu kata, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ular tu mengucap syahadat. Lalu ular tu kata pada orang ramai yang cuba nak bunuh ni, lima taqtulunani. Hei manusia, mu nak bunuh aku buat apa? Kenapa yang kamu sekalian nak bunuh aku ni, kenapa? Walaisa li zambun wala khata'u. Ular tu kata aku tidak buat salah. Aku tidak buat dosa dengan kamu sekalian. Kenapa kamu nak bunuh aku? Inna Allah Ta'ala amarani an u'azibahu. Lalu ular terkata sesungguhnya aku mari ni, aku datang dalam kain kafan ni, Allah Ta'ala yang suruh aku. Inna Allah amarani, Allah Ta'ala suruh aku, suruh mari, an u'azibahu, supaya aku seksa, aku azab ke mayat ni. Ni Allah Ta'ala mari ni. Lalu bila ular ni boleh cakap, maka para sahabat orang ramai ni tanya ular tu. Dah boleh cakap, baik tanya. Kalau adik kakak jumpa ular tengah jalan boleh cakap, tak saya tanya aku mari mana asaman. Nah, ni barang pelik. Kau cabut lari. Tanyalah dulu. Ular semati kau kena jin kau berapa. Jadi orang ramai pun tanya, ma khotoyahu, apa dosa si mati ini? Apa kesalahan yang Allah Ta'ala hantar supaya mayat ni diazab? Apa dosa, apa salahnya? Faqalatil hayyatu, maka jawab ular pada orang ramai yang bertanya ini, salasu khotoya, ada 3. 3 kesalahan dia semasa dia hidup. Nah, apa benda 3? Ni kita memang takut kena kita ni. Bunyi 3 jah pun penat. Jadi 3 perkara tu. Yang pertama, ni kesalahan dia ni. Al-ula, yang pertama. Ular tu jawab. Yang pertama, iza sami'al azan la yaji'ul jama'ah. Dia dengar orang azan di surau, di masjid, tapi dia tak pernah hadir pergi solat jemaah. Tuan,
Nah, tak pernah pergi semaya Jumaat. Walau dia duduk rumah dia tu dia dengar orang azan. Maka kalau zaman Nabi ni kalau kita duduk rumah dengar orang azan, mana rumah kita dekat dengan masjid. Zaman Nabi mana ada pakai pembesar suara macam sekarang. Nah, kalau zaman sekarang ni pakai mikrofon ni, duduk di keng askar boleh jadi dengar lagi kan. Silap-silap kan. Nah, tu masa suara jauh. Ni zaman Nabi, ni zaman sahabat ni duduk di rumah dengar orang azan atas surau, mana rumah kita ni dekat dengan surau. Dalam keadaan dekat tak ada uzur tak pergi juga. Maka kata iza sami al azan, dia dengar orang azan kat surau kat masjid, la yajiul jamaah, dia tak nak pergi. Maya tu. Ni kita ni lorak gaduh kena pergi juga semua dia. Jangan tak pergi langsung. Nah, kalau kita rasa tak suka aku masjid tu, pergi masjid lain. Masjid banyak surau, boleh tagi. Baik. Yang wasani yang kedua, la yafruju zakat, dia tak pernah bayar zakat. Si mati ni masa dia hidup, dia ni antara orang yang cukup syarat yang mewajibkan bayar zakat. Cukup sebab yang mewajibkan bayar zakat tapi dia tak bayar zakat. Dia rasa saya nak bayar zakat. Jadi dua. Wasalisu yang ketiga, la yasma'u qaulal ulama. Yang ketiga kesalahan masa dia hidup, la yasma'u qaulal ulama. Dia tak pernah dengar tutup guru ulama mengajar, dia tak pernah dengar. Jahil tu kipah mati. Jadi bila tak dengar orang mengajar ni, kita tak tahu dosa pahala, tak tahu larang. Yang kita wasa nak jemaah, wasa nak amal, nak batu, nak gani ni, karena kita dengar ulama-ulama. Jadi tiga kesalahan. Yang pertama, dia tak pernah ada jemaah. Ulah tak kata dia tak semaya. Boleh jadi dia semaya di rumah. Nah, kita tak boleh nak tuduh kalau orang tak mari. Tak maya kalau dia tu tak ada nampak muka. Jangan. Nah, walaupun kita tak nampak muka di masjid pun, boleh jadi dia semaya di rumah. Tak boleh nak tuduh tu. Nah, ada boleh nak tuduh sebenarnya. Cuma ulah tu kata, dia dengar orang azan tapi tak pernah pergi jemaah. Allahu Rabbi. Nah, dia jemaah ni atas orang minat ya. Orang tak minat dia kata kan, maya di rumah berapa tuluh sama-sama 2 rakaat. Yang kata 10. Ni akibat dia tak dengar mengajar. Ni benar. Kalau dia dengar orang mengajar, Tok Lebah, Tok Guru, Tok Alim, Tok Ustaz, Tok Imam, Tok Bilal, Tok Syok, duk baca hadis belaka. Semaya jemaah ni lebih baik daripada semaya seorang 27 kali ganda. Semua orang tahu. Jadi dia kata tolak ya, maya di rumah pun sama-sama 4 rakaat. Kita dengar mengajar, punca pada tak dengar. Jadi wasa supo mana nak sama. Kalau pakai serupa gitu tak berat lah.